Masa anti shooting dekat Raub, ada satu kawasan perkampungan orang asli. Dia dalam perjalanan daripada Pekan Raub ke perkampungan orang asli ni ambil masa 1 jam. Yang masalahnya dalam perkampungan orang asli ni tak ada line apa pun tak ada. DG ke Celcom ke whatever, apa pun semua tak ada. Lepas tu yang satu tu lagi, telefon rumah pun tak ada. Celcom tu yang telefon rumah yang pun tak ada. Ya, kalau ada tu kita boleh tumpang kan. Jadi masalah dia itulah. Jadi anti ni kebetulan memang tengah ada shoot di Kuala Lumpur. Kemudian nanti dapat offer yang di Raub ni tadi. Lepas tu anti bila tengokkan jadual tu memang tak ada clash. Jadi anti pun ambil lah yang Raub tadi ni. Jadi bila satu hari tu, bila kebetulan pula hari hujan, tak ni musim hujan lah masa tu. Duduk cicak sembang lah, makan laksa lah, segala mak nenek makan semua ni. Lepas tu pukul 12. Lepas tu nanti kata, ya pukul 12 dah. Takutlah nanti lagi pun besok saya shoot pagi lagi pukul 8. Saya punya call time. Saya minta diri dulu boleh? Kata kan. Okey lah nanti. Okey lah dia kata kan. Pasal sembang dia pun. Balik pagi lah balik. Dia sembang lah apa. Panas lah. Lepas tu tadi peminat kan. Lepas tu tadi Anti pun gerak balik. Ini baca-baca juga sambil memandu ni. Tengok kiri kanan gelap, sana depan gelap, sini gelap, sana gelap kan. Apa hal ni, satu lampu pun tak ada dalam ni kan. Agakkan lampu kereta lah. Kalau lampu kereta fuse habis. Lepas tu terus tiba-tiba sampai satu tempat tu memang tak ada apa kat situ. Memang pokok-pokok hutan aja, kiri kanan pokok hutan. Tiba-tiba Hanti nampak daripada atas tu berjuri-juri, tahu tak? Tali perut dia. Tali perut penanggal. Astaghfirullahaladzim. Lepas berjuri-juri, lepas tu dia tengah lalu. Anti takut. Anti nak pergi dia kan, saat lagi Anti terlanggar dia kan, lagi hang biru kan. Lepas tu Anti dia rendah betul-betul paras kereta. Masa tu Anti pakai wajah. Betul-betul paras kereta tu. Ya Allah, ya Tuhanku. Dah ketak dah ni. Lepas tu sampai tu berhenti, baca. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah. Dia baca ni dah menangis dah ni. Siapa nak minta tolong ni? Rasa macam mati dah kau dah. Sampai fikir lah aku tu tau, mati dah Anti agaknya. Lepas tu dia lalu, Anti dah takut, alamak. Anti dah tunduk macam ni dah. Dia nak melekat ke dekat cermin ni. Dia dah melekat? Nasib baik dia tak melekat. Kalau dia melekat, Anti tak tahu lah. Anti pengsan agak. Anti tak nampak muka, tapi nampak orang jual-jual. Nampak muka pun nampak? Nampak semua. Mata-mata dia semua. Kepala dia macam tu. Berjuri-juri. Memang penanggal. Gila. Lepas tu dia panjat, dia naik atas tau. Dia naik atas. Lepas tu terus sampai atas. Anti tak berani lagi. Bukan apa, Anti tak berani gerak. Nanti kalau Anti gerak buat dia turun balik. No, dia turun balik, dia pom. Tu lepas tu Anti kata, tunggu dulu. Anti cakap tunggu. Anti cakap seorang lah. Anti tak kata, jerit lah, tunggu. Anti kata tunggu, jangan gerak dulu. Anti sabarkan diri Anti kan. Bagi dia lepas, betul-betul lepas dah. Dah lepas betul. Anti pun dah terkedu dah dekat situ dah. Lepas dah betul clear dah, baru Anti berdebur baca-baca. Macam-macam lah, Anti baca selawat lah apa semua. Lepas tu Anti baru teruskan. Lepas tu Anti pun laju lah. Tapi dalam ketakutan, rasa mimpi pun ada. Rasa macam-macam rasa lah. Tak boleh dikenang masa tu.